kami langkah dengan mengangkat paha lebih tinggi daripada posisi yang biasa. Food drop. Sistem saraf yang terganggu. Pesakit food drop. Food drop ARM device. Tarik food drop tarik makin besar. Dengan pendekatan 3 aspek utama iaitu assistive, rehabilitatif dan monitoring. Food drop ARM device bukan sekadar sebuah alat tetapi satu harapan baharu bagi pesakit food drop. Jadi, apa itu food drop device? Food drop ARM device merupakan projek inovatif kami. Daripada 3 aspek utama iaitu asistif, memberi sokongan pergerakan kaki secara automatik bagi memudahkan pergerakan harian pesakit tersebut. Kedua, rehabilitatif, pemulihan, membantu dalam proses latihan semula otot kaki yang terjejas untuk meningkatkan kekuatan dan kawalan otot. Ketiga adalah monitoring, iaitu pemantauan, merekodkan data pergerakan dan perkembangan pesakit secara berterusan bagi tujuan analisis dan penambahbaikan rawatan tersebut. Di dalam video ini, sekumpulan kami akan berkongsi mengenai 4 perkara, iaitu pengenalan pada food drop, hasil kajian lapangan yang kami telah dijalankan, penerangan tentang peranti food drop ARM device yang kami bangunkan, serta proses reka bentuk yang telah kami lakukan sepanjang projek ini. Sebelum kami teruskan, pernahkah anda mendengar apa itu food drop? Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syazwan Badri bin Boni. Food drop adalah pesakit tidak dapat mengangkat bahagian hadapan kakinya ke atas. Semasa pesakit dengan food drop berjalan, bahagian hadapan kakinya tidak dapat diangkat sepenuhnya, menyebabkan kaki terhempas ke lantai setiap langkah yang dilakukan. Untuk mengelakkan tersandung, mereka akan melangkah dengan mengangkat paha lebih tinggi daripada posisi yang biasa. Dengan kata lain, bila saraf ini terjejas, otot yang sepatutnya angkat kaki jadi lemah ataupun lumpuh. Seterusnya, mari kita dengar pandangan daripada dua pakar terapi kita iaitu Bone and Muscle dari Hospital Balik Pulau Pinang mengenai isu food drop ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Safwan bin Ismail sebagai jurupulih cara kerja Hospital Balik Pulau yang berpengalaman kerja saya selama 11 tahun dalam bidang ini. Saya Hassan bin Muhammad, jurupulih cara kerja pada Hospital Balik Pulau. Pengalaman kerja saya adalah 12 tahun dalam bidang ini. Unit pemulihan cara kerja menawarkan pelbagai servis pemulihan dan salah satunya adalah pemulihan untuk pesakit food drop. Apakah itu food drop? Mengikut pandangan medikal, food drop adalah kondisi neurologi yang dikenal pastikan melalui otot dorsiflex yang berfungsi untuk mengangkat tapak kaki dan jari kaki menjadi lemah atau hilang upaya. Food drop ini merupakan keadaan di mana pesakit kehilangan upaya untuk mengangkat tapak kaki disebabkan kerosakan pada saraf ataupun otot. Mengikut statistik untuk pesakit stroke, sebanyak 20% ataupun 20% daripada 16 juta akan mengalami kondisi food drop. Manakala untuk pesakit diabetes, 10% hingga ke 15% pesakit akan membentuk food drop. Untuk Hospital Balik Pulau, pesakit stroke yang dirujuk di dalam ward bersamaan 8 daripada 10 pesakit akan mengalami food drop. Untuk pesakit luar pula dari unit pemulihan cara kerja, 1 daripada 10 pesakit stroke akan mengalami food drop dan responden yang mengikut projek ini merupakan pesakit kami. Antara rawatan kepada pesakit drop yang disediakan unit pemulihan cara kerja adalah AFO spray. Ia adalah untuk bagi mencegah deformity. Kedua, salah satunya adalah TheraBand resistant untuk menguatkan kembali otot. Yang ketiga, salah satunya adalah ankle rollator, yang ini untuk mengawal julak pergerakan sendi kaki yang terlibat. Dan untuk yang terakhir adalah foot drop chair. Ia merupakan satu jenis alat yang memudahkan salah satu step untuk berjalan. Hasil dari perbincangan yang dilakukan bersama Encik Husin Mahmat dari IKM Bintulu dan Fajar, kami membuat keputusan pada Julai 2024 untuk membangunkan satu projek inovasi. Projek yang dijalankan adalah Assistive Rehabilitation Monitoring Arm Device. Sekian, terima kasih. Food drop bukan sekadar masalah kaki, tapi berpunca dari sistem saraf yang terganggu. Seterusnya, untuk penerangan mengenai kajian lapangan yang kami lakukan pada tahun lepas akan dijelaskan oleh Encik Badrul. Assalamualaikum, Gak Kelau. Nama kau Muhammad Badrul Nizam bin Ahmad dari Aku lo membentang pasal kajian lapangan projek akhir tahun Melau. Pada 12 Julai 2024, Melau jempulan developer jak supervisor Melau iaitu Encik Husin bin Mahmad bersibet meeting Google Meet jak dua lawas di panel penasihat luar inovasi Encik Hassan bin Mahmad, terapis Bone and Muscle Specialist jahak Mr. Muhammad Safwan bin Ismail, terapis jegam sesi temu bual jahak pesakit food drop Encik Muhammad Ghazali bin Hamid, Keman Hospital Balik Pulau, Pulau Pinang. Hasil sesi itu Melau kenaan maklumat wak berguna angai bak madak projek itu berjaya.
Mesyuarat itu jadi satu elemen penting bak melo faham dengan lebih dagen tentang masalah food drop. Aku bak cerita jumik tentang pesakit wak buyak food drop itu. Nama sien Encik Muhammad Ghazali bin Hamid. Umur sien 63 tahun and sien adalah by polis narkotik. Sien lah by accident belabok dari bangunan tingkat Telau. Masa sien bertugas pada November 2020. By kejadian yen, sien susah bak makau secara normal sehingga terpaksa menyeret budak setiap kali bak makau. Sien rasa budak sien rasa berat angai dan susah bak digerakkan. Menyebabkan sien dah kena sibet aktiviti harian dengan dia bayan mencabar jumik lah. Jadi, bak madak sien bergerak dengan baik, sien ajau hanya bergantung jak splin fleksibel. Keadaan itu dan ketara tidak kesan gak keadaan tudip sien, bayan sien susah bak sibet aktiviti je biasa lagi. Panel menunjukkan keadaan wak sebenar tentang food drop wak sien alami, termasuk penggunaan dua jenis splin, iaitu splin jenis keras, rigid, bahan jenis fleksibel wak nebak untuk menyokong budak sien. Sien pun ngak sibet terapi berbak alat TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, di mana kegunaan adalah madak dia otot wak lemah serta sibet senaman rocker bak madak jet budak bahan membetulkan cara makau. Keadaan itu ditunjukkan melalui contoh sien susah bak makau sehingga terpaksa menyeret budak yen. Jadi, bak madak budak sien stabil balik, sien aneng bergantung jak splin fleksibel sebagai sokongan utama. Seterusnya, untuk menjelaskan dengan lebih dalam tentang food drop ARM device, saya akan memberi ruang kepada Encik Ellen Leo untuk memberikan maklumat yang lebih mendalam tentang device tersebut. Terima kasih Encik Badrul Nizam. Nama aku Elon Liu juga, anak Libya. Aku dekat nyerita ngagai kita pasal prototype projek kami tu. Ianya food drop ARM device. Dan sebenarnya aku dekat nyerita ke dulu cara tik dikena bala lutul bak hospital ngambil ke peluang suman ari food drop tu makin besar. Baka udah dipadah Encik Badrul tadi. Bala lutul ari hospital ngena 3 jenis barang tik dikena ngambil ke peluang suman ari food drop tu tadi makin besar. Ianya food drop splin ia ke nombor 1, tau ke splin jenis ia ke keren. Ianya nombor 2 TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Engau nombor 3 food rocker. Hari 3 itik barangnya tadi. Kami ngambil konsep 2 itik ianya splin serta food rocker. Splitnya digagak kami tu tadi jadi mid agi ngambil ke pesakit nyamai agi berjalan. Konsep tidak ambil kami hari food rocker ianya kami nambah ke automation. Ngambil ke exercise senang agi digagak. 3 itik utai paling penting dalam automation digagak kami tu ianya ESP32 blink serta warm gear motor. Dia tahu aku dekat nerang ke pasal blink tu tadi. Jadi tu main blink. Nanti dia pedak dengan mata kasar kita utai tu bakal kontrol TV. Dia nak konsep di samanya tadi. Blink tu nyadai controller ngagai prototype kami tu tadi. Jadi nya jari aku. Kini tu kami mau serahkan segmen seterusnya dengan Encik Amirul Khairil Jami, iaitu segmen design setiap prototype orang tu. Maksih kepada Encik Ellen Leo juga atas informasi yang diberi nyata. Nama kami Amirul Khairil Jami. Itu adalah versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5, and versi 6, and last kali versi 7. Untuk prototype orang ni ada 6. Prototype 1 sini orang DIY kannya ke diri. Prototype 2 ni orang guna kotak sebagai contoh supaya memang nampak apa yang memang cuba pola. Okey, untuk prototype yang ketiga tu barunya masuk dekat sini orang mula pola. Pasal prototype keempat tu memang guna stepper motor sebagai motor first orang. Pasal prototype kelima tu memang tukar pergi server motor untuk tengok perubahannya. And last kali prototype terakhir orang, prototype ke-6. Dekat sini orang guna warm gear motor. Sekian diajak daripada kami.